has been hiding dekat dalam I punya store. Tada! Do you have anything to say? Ingat tak hari tu I cakap dengan korang that I'm gonna show you how do you tie your hair underneath bila you nak pakai anak tudung. Aku dah buat tutorial ni, aku tak boleh kau siap Sebelum kita start, kita kena set up dulu kepala dia. Tak semestinya pakai anak tudung I je. Kau elakkan daripada anak tudung you tertarik ke belakang. Tengoklah rambut dia macam dalam tak sikat. You kena partkan rambut tu. Belah tengah kan, boleh belah tepi. Boleh as long as dia ada parting. Nampak tak? Tak tengah sangat pun tak apa. Yang penting korang punya parting tu korang tukar-tukar. Sebab kalau korang tak tukar, nanti korang akan dapat hair alopecia. Your hair is like this instead of like this. Ni, there's something to hold your hair. So, you ikat rambut you macam biasa. Macam mana awak? Dia diam boleh? Sebelum ikat tu adjust dah dulu. Rambut I dulu paras pinggang tapi dah potong. So, it's easier to manage. Then, I akan ambil scrunchies ni. Scrunchies dah 3 tahun. Dah rupa sotong gurita dah. I akan buka. Masukkan dekat sini. Or behind. Boleh beli baru dah ni. Scrunchiesnya. Sedih betul. Ini anak tudung Roosevelt. Ni pun I pakai anak tudung Roosevelt juga. Kita akan masukkan. And nampak tak? What if kepala besar sangat muat ke tidak? Muat sayang, tengok ni. Kalau dari belakang ni macam gini. Macam beguk tepuk sikit kepala. Biar dia tak nampak kembang sangat. You punya anak tudung, dia akan ke belakang tu maybe macam susah sikit lah. Bukan susah. Dia this is not this is the best way for you to tie your hair underneath your hair cap. So, saya harap video